Tentang kita kena mula je dulu. Sebab bila kita dah mula, kita dah buat apa yang kita nak kan, kita nak berlari. So kita berlari je lah dulu kan. Tetapi bila korang dah mula berlari, korang dah mungkin dah konsisten dah 3-6 bulan. Kalau korang, if seorang yang memperform kan, korang memang disiplin, korang buat apa lagi? Korang selalu tepati masa, korang disiplin, korang selalu ada azam yang besar supaya korang tak mundur. Tetapi korang akan terjerat juga dengan satu dugaan yang setiap fasa tu. Setiap fasa dalam berlari ni, saya boleh beritahu korang akan merasai satu fasa yang korang nak give up. Sama ada sakit ke, sama ada halangan urusan family ke, urusan bekerja ke, urusan belajar ke, korang akan ada fasa yang membuatkan korang rasa nak give up. Korang rasa macam daripada aku berlari, ada masalah ni, baik aku stop je kan. So itulah fasa-fasa yang korang kena hadap. Sebab benda ni saya pun dah alami, dan saya juga ada beberapa orang, mungkin dalam 3-4 orang saya sembang dengan geng-geng runner dah lama kan. Most of them, dia akan start nak berlari sebabkan ada faktor-faktor tersebut kan. Faktor-faktor yang menyebabkan kita rasa macam berlari ni menjadi satu halangan, ataupun banyak sangat halangan dalam berlari kan. So kita fikir, baik aku tak payah berlari kan, baik aku just buat je aku nak, apa aku nak kan. Daripada aku berlari, banyak sangat halangan kalau nak buat kan, kalau nak konsisten. So itulah, bila korang rasa macam tu, normal je sebenarnya. Cuma korang nak fight macam mana, korang nak counter macam mana. Itulah membezakan korang, orang yang hebat dengan orang yang biasa-biasa je. Kalau korang nak biasa-biasa je, korang nak rehat 2-3 bulan, lepas tu baru nak berlari balik kan. So memang tak ada lah, memang gone lah kalau korang rehat lama sangat kan. Even korang rehat seminggu pun kan, dalam dunia berlari korang rasa dah malas. Apatah lagi korang rest dalam 3-4 bulan. So bila korang nak perform berlari, korang nak ada achievement dalam berlari, it is my own experience kan. Memang kena lawan, memang kena ada azam. Setiap hari tu azam baru kan. Kita kena fight. So